Kalau orang hutang, kita bayar hutang, minggu tak semua ini, jadi dia awal-awal ini, awal mana? Okey. Nanti saya jawab masa kelas. Nanti saya jawab selepas kita belajar tentang bab hutang Orang tak nak bayar ke dia nak bayar tapi tak ada duit? Dia ada duit. Dia ada duit. Kalau dia ada duit, dia tak nak bayar hutang, itu angkat. Tapi kalau dia ada tak ada duit tapi cita-cita nak bayar, nanti Nabi yang bayarkan. Nanti ada cerita dia. Baik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan li sahib hadzal kitab. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi ja'alna minas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati Puan Nurlina selaku Tuan
rumah serta suaminya dan ahli keluarganya, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini sebenarnya sepatutnya Ustaz Imran ini saya sebagai ganti beliau, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakitnya, mudahkan urusannya, dan Allah Ta'ala makbulkan segala ibadahnya termasuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulakan majlis kita ini, sama-sama kita sedekahkan Fatihah kita kepada Global Sumud Fadilah yang lebih kurang ditawan seramai 300 orang sejak malam tadi. Antaranya 23 antaranya rakyat Malaysia, ya. Maka kita doakan mereka ini selamat pergi dan selamat kembali, serta menyampaikan segala maksud dan tujuan mereka ini sebagai wakil daripada kita, ya. Maklumlah, bila sampai ke zon merah ni dan telah masuk ke kawasannya, maka mereka berhak untuk ambil tindakan. Macamlah di perairan kita, kalau ada orang luar masuk, tetap kena tangkap dan sebagainya, ya. Kebarangkaliannya kena tahan dan dipenjarakan atau sebagainya. Namun pagi tadi kita dengar bahawa ada 20 syarat, 20 syarat ke 16 syarat, saya tak ingat. Kalau seandainya dia tujuannya masuk itu dengan tujuan menceroboh dan ada buat perkara-perkara tak baik, dia akan ditahan. Tapi setakat ini mereka dijanjikan untuk dilepaskan, namun benda itu belum terjadi, ya. Jadi kita lah sebagai rakyat Malaysia ni khususnya, ya, mendoakan dia keselamatannya, bukan mengikut time masa, tapi bila-bila masa, ya, doakanlah. Sedih kita dengar, ya. Sebab apa? Mereka ni mewakili, sanggup berkorban. Mereka dah berjaya, dah sampai dulu membuktikan keimanan mereka. Kita belum lagi, ya ibu-ibu, belum termasuk yang cakap ni, ya. Rasa sedih, sayu. Tapi dalam sayu sedih ni, mereka tidak menjeri, sebab mereka tu belakangnya kita, ya. Satu masa nanti kalau seandainya kita dipanggil, maka kita akan pergi. Tak kira lah apa juga keadaan. Mereka pergi muda-muda, ya, kita dah tua ni tak pergi. Sebab apa? Uzur paman. Maka dalam keadaan uzur bukan sebagai menandakan kita ini tidak boleh apa saja buat. Maka kita boleh buat, antaranya mendoakan mereka supaya mereka ini cita-citanya tercapai, hajat tercapai, urusannya mereka itu selesai, sehinggalah rakyat Gaza, penduduk Gaza itu menerima bantuan daripada kita. Dan kapal kita ni banyak susu anak-anak, jempa dan sebagainya. Doakanlah mudah-mudahan sampai. Dan bila ada anak tanya ayah, ya susu, ayah kata tak ada makanan. Rupanya dah sejak beberapa belas hari cakap yang sama. Allah, tanya mak nak susu, mak pun dah tak ada susunya. Allahu Akbar. Sedih, ya, ibu-ibu. Kalau kita, anak kita kena nyamuk je lah, ya, tak minum, bukan minta susu, minta air jarang je, air masak tak ada. Bila tak ada air masak, minta susu yang mengalir daripada Allah Ta'ala, tu tak ada. Allah Akbar. Sebab itu ibu-ibu, ya, saudara mara kita dah kurus kering, bukan kerana penyakit kecewa ditinggalkan orang yang dicinta, tak, tapi mempertahankan agama, maka mereka akan dapat Allah dan Rasul, ya. Kita belum lagi ni, ya, nampak macam seruan tu dah sampai dah pada kita, belum ada tanda-tanda lagi, ya, tapi itulah panggilan sebagai tanda orang Islam, Muslim dan beriman pada Allah. InsyaAllah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat kemurkaan Allah dan bantu kita dan semua, dan khususnya rakyat Palestin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengar permintaan dan hajat kita semua, insya-Allah Ta'ala. InsyaAllah petang ini saya akan bawa pada ibu-ibu sambungan daripada 2 bulan yang lalu, ya. Kita bulan lepas kita tak ada, kan. Bulan ni insya-Allah kita sambung. Minggu depan kita panjang umur jumpa lagi, ya. Kita akan bicara. Jadi persoalan daripada sebelum kita mula tadi ada persoalan, ya, berkenaan dengan wang pinjaman atau hutang. Maka bab hutang ni ibu-ibu, hukum membayar hutang itu wajib, ya. Maka siapa yang tak nak bayar, maka hukumnya berdosa di sisi Allah Ta'ala. Kalau ibu-ibu pernah buka tentang fatwa-fatwa, ya, berkaitan dengan membayar hutang, hukum membayar hutang yang telah dihalalkan, ada juga doa-doa untuk menyelesaikan hutang dan sebagainya, ya, ataupun masalah berhutang dengan anong, semua dah ada dalam internet ni, ibu-ibu bercari. Tapi kita ni nak cepat, ya, biar senang Ustaz, ya. Jadi pertanyaannya, adakah roh kita, jasad kita ini akan berada di awang-awangan bila mana tak bayar hutang, ya. Nabi SAW sebelum dia nak sembahyangkan jenazah, dia tanya, mayat ni ada hutang tak? Ada hutang? Okay, tak nak sembahyangkan. Begitulah dahsyatnya. Itu di muka bumi. Dekat akhirat Allah. Jadi saya nak bawakan, ya, tentang beberapa hadis berkaitan dengan membayar hutang ni. Hukum melambatkan atau menangguhkan pembayar hutang bagi mereka yang berkemampuan. Ingat, ya, hukum melambatkan atau menangguhkan pembayaran hutang bagi mereka yang berkemampuan, hukumnya haram. Dia mampu tak nak bayar, haram hukumnya. Perkara ini ada seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghani zulmun wa idza atbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangguh pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezaliman. Jika salah seorang dari kamu memindahkan hutang itu pada orang kaya, maka terimalah dia pemindahan hutang. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Menangguh bayaran hutang itu bagi yang mampu, ya, zalim. Kemudian jika salah seorang dari kamu memindahkan hutang itu pada orang kaya, contoh A pinjam dengan saya, B kata pada C, orang ni ada hutang saya, boleh tak awak bayarkan dulu, takut saya mati awal, nanti awak minta hutang tu pada dia, ya? Maka jika salah seorang dari kamu memindahkan hutang itu pada yang kaya, maka terimalah dia. Maka boleh dibuat begitu, ya. Kita bantu orang yang nak meninggal dunia ni. Bang, kulihat engkau ni dah nazak, bang. Ada tak orang-orang hutang dengan engkau? Atau kau berhutang dengan orang lain? Ada orang berhutang dengan saya tapi tak nak bayar. Tak apa bang, aku bagi duit ni, berapa dia hutang? 50,000. Okey, ambil 50,000, nanti aku. Tapi abang kena buat rakaman, cakap saksinya siapa, apa sahaja. Boleh, ya. Kita bantu adik-beradik kita dengan tu. Tapi ada ke begitu? Dulu hutang 100 sejak kecil sampai sekarang tak bayar-bayar. Kata apa? Anak adik-beradik pun berkira. Kan itu, ya. Bagi mereka yang tidak mampu pula, adalah sebaiknya bagi peminta menangguhkan serta melambatkan proses menyelesaikan hutang tersebut.
Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya, dan sebaliknya bahawa kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu kalau kamu mengetahui pahala yang besar yang kamu akan dapat kelak. Baik. Ada orang pinjam dengan kita, dia hidupnya sempit, ya, lambat, dia bagi tempoh. Okey, abang dulu kasih engkau 10 tahun, nampaknya engkau tak dapat bayar, abang kasih tempoh lagi lah sehingga kau mampu nak bayar. Sikit-sikit pun tak apalah, jangan semua tak apa, ada gitu. Seandainya, ya, kalau kita ni lebih ada belas kasihan, mampu untuk kata tak apalah dia, abang halalkan, itu lebih baik. Ada satu hadis kata 18 kali lebih baik daripada kita sedekah. Kita sedekah, kita ada duit kan, kita kasi dia 100. Pahalanya, kalau adik-adik dapat 2 pahala, kalau orang lain dapat 1 pahala. Tapi kalau pemihutang, ya, pemberi hutang dan orang yang berhutang, oh tak apalah, saya halalkan hutang saya pada awak, 18 kali lebih baik, ya, daripada sedekah. Artinya 18 banyak ke sikit? Ini kadar yang disebut Nabi, sedangkan Allah sebut lebih baik lagi. Ini apa kata Allah? Ya, maka sehingga ia lapang, dan sebaliknya bahawa kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu kalau kamu mengetahuinya pahala yang besar yang kamu akan dapat kelak nanti. Allah Ustaz, 20,000 bukan sikit, banyak Ustaz. Jangankan 20,000, 1,000 pun kita, sebab 1,000 tu belum tentu kita ada selepuk kalau orang yang susah. Pula kita nak 1,000 tu, contoh anak kita nak kahwin, tiba-tiba abang pinjam nak betulkan kereta dia, penting. Lama-lama 1,000 tak pulang-pulang, setahun tu anak nak kahwin. Dan kita rasa kecewa tak? Kecewa. Adik-adik. Gitulah dengan abang, adik-adik begitu tuan, ibu-ibu ya. Kena kasih hutang. Tapi ialah maklumlah kita ni, kalau kerana hutang itu kita putuskan hubungan, lagi besar sikit. Tak boleh cairlah abang ni pinjam 1,000, ya. Kata nak bayar besok, rupanya bukan besok, ya. Terus 10 tahun tu besok namanya. Siapa nak bayar ni? Imam Al-Maraghi menjelaskan ayat ini, sekiranya penghutang sedang mengalami kesulitan, hendaklah pemihutang menunggu atau memberi tempoh sampai ada kelapangan sehingga memungkinkan dia melunaskan hutang. Namun begitu, bersedekah kepada orang yang berhutang yang sedang menanggung kesulitan dengan membebaskan bagian seluruh hutang adalah lebih baik. Baik. Ini berkenaan hukum hutang. Okey, roh orang yang tak bayar hutang, kemana perginya? Ya, baik. Sekejap ya. Baik, ini ada satu soalan daripada pejabat mufti. Adakah hutang bank menyebabkan roh dan amalan akan tergantung? Ini soalan dia. Soalannya apa? Adakah hutang bank menyebabkan roh dan amalan akan tergantung? Maka disebutkan di dalam jawapan mufti, ya,
Hutang juga merupakan satu amanah yang wajib ditunaikan dengan secara adil, dan hukum untuk melaksanakan sebagai satu akad antara sesama manusia adalah wajib, seperti mana firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum antara manusia, yakni Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Ya, baik. Jadi disebut di dalam sebuah hadis, man akhazal amwal an-nas yuridu adaha adallahu anhu wa man ahada yuridu islafaha aslafahu Allah. Barang siapa yang mengambil harta manusia, yakni berhutang dengan niat untuk membayar semula, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan untuknya. Ini hadis. Barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk membayar semula, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan untuknya. Barang siapa mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan diri dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan satu lagi hadis, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin yadaynu dainan wa huwa mujma'un an la yuwaffiyahu iyahu laki Allah sarikan. Sesiapa yang berhutang lalu berniat untuk tidak melunaskannya, maka dia akan bertemu Allah Ta'ala pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Ya, dikira dikategorikan hari kiamat siapa? Diambil di orang, tak nak membayar, maka dikategorikan sebagai pencuri. Ya. Di samping itu, hutang akan dibayar kepada si penghutang dengan pahala amal kebajikan si penghutang di akhirat kelak. Ya, kata Nabi SAW, wa man mata wa alaihi dain falaysa summa dinarun wala dirhamun walakinnal hasanat wal sayyi'at. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, maka di hari akhirat tidak ada lagi urusan dinar dan dirham. Yang ada hanyalah urusan berkaitan pada kebaikan dan dosa kemaksiatan. Artinya dia akan kena bayar. Hutang kena bayar dengan amal kebaikan dia. Saya hutang dengan ibu-ibu, maka saya tak dapat bayar, nanti amal baik saya akan pergi pada ibu. Contoh, ya. Jadi jiwa orang yang berhutang akan tergantung sebagaimana dia tidak melunaskan hutangnya. Ini tadi. Ya. Terlebih dahulu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutang baginya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi siapa yang tak bayar, ya, maka jiwanya akan digantung. Ya, itulah ibaratnya, ya. Ya, jadi jiwa seorang mukmin akan tergantung, jiwa itu roh lah, ya, akan tergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutangnya. Jadi jiwa orang mukmin tu dunia dan akhirat lah. Dunia tergantung, akhirat pun tergantung. Kita ni bila kita berhutang pada orang, tidur kita ingat? Tak ingat. Itu baru hutang, belum buat tak baik, belum berdendam, belum bermusuh. Hutang aja, tidur tak lena dah. Kata Imam Syafi'i, yang menyebabkan orang ini jiwanya resah selalu, tidurnya tak lena, fikirannya terganggu, sebab hutang. Kata Imam Syafi'i. Tanya pada kita, hutang yang selama kita rancang, ada hutang terancang, macam beli rumah, beli kereta, itu hutang terancang. Hutang terancang ni tak mengapa, sebab kita ada duit untuk bayar. Yang tak terancang ni, tiba-tiba je kita dah ada hutang bank, 2-3 bank, tiba-tiba kita terpaksa pinjam anak nak belajar. Bank tak kasih pinjam peribadi kerana anak belajar.
Bank kasih pada anak PTPTN je. Bapa jangan tanggung. Dia anak yang susah, dulu kau pinjam, anak lah yang bayar. Hari ni nak tanya, PTPTN siapa yang bayar? Anak tu mak? Tu mak. Akhirnya konon rancangan tu berjaya tak berjaya? Bila anak meninggal, PTPTN mak akan bayar juga. Kalau meninggal. Kalau tak meninggal, anak pun lambat bayar. Datang bank, mana gerinto? Gerinto mana? Ya, gerinto. Begitu. Berapa ramai? 20 tahun hutang PTPTN tak dapat selesai lagi sampai sekarang. Ada. Ya. Jadi orang yang berhutang ini disebutkan jiwanya akan tergantung. Dosa berhutang, ini pula, dosa berhutang tidak terampun kecuali dihalalkan oleh si hutang. Walaupun mati sebagai mati syahid. Dia pergi dekat Gaza tu, mati dia, tapi dia ada hutang. Ya. Kata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang yughfaru lisyahid kullu zambin ila dain. Diampunkan semua dosa bagi orang yang berkorban mati syahid kecuali ia mempunyai hutang. Orang mati syahid ini kalau ada hutang, ya, tidak diampunkan dosanya. Allah. Hati-hati. Ya, banyak lagi orang yang berhutang tidak disembayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Salmah binti Aqwa radhiyallahu anha bahawa dia berkata, kunna julusan inna nabi sallallahu alaihi wasallam iz atiya bi janazati faqalu salla alaiha faqala hal alaihi dayn qalu la qala fal tarku shay'an qalu la fa salla alaihi summa atiya bi janazatin ukhra faqalu ya Rasulullah salla alaiha qala hal alaihi daynun qila na'am qala fal tarku shay'an qalu salasati dananir fa salla alaiha summa atiya bi salasati faqalu salla alaihi faqala hal tarka shay'an qalu la qala fal alaihi daynun qalu salasatu dananir qala sallu alaihi sahibukum qalu Abu Qatadah salla alaihi ya Rasulullah wa alayya daynahu fa salla alaihi. Baik, hadis panjang tapi ini penting, dengar baik-baik ya. Pernah satu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini daripada Salmah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Kemudian kami dibawakan sekujur jenazah. Masa ketika kita duduk-duduk ni, ya, datang satu sekujur jenazah. Mereka yang membawa jenazah itu memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon disolatkan jenazah ini wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah keadaan hutang? So Nabi diminta untuk semayang, tiba-tiba Nabi tanya, ada tak jenis hutang? Gitu. Mereka menjawab, tidak ada hutang ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah dia meninggalkan sesuatu atau mewariskan sesuatu? Mereka menjawab tidak. Lalu baginda mensolatkan jenazah itu. Kemudian dibawa jenazah lain dan mereka memohon, wahai pesuruh Allah, solatkan jenazah ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solatkan jenazah. Apakah ke atas hutang? Orang ni ada hutang tak? Ibarat itu. Mereka menjawab, ya Rasulullah ada hutang. Bersabda, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab 3 dinar. Lalu baginda mensolatkan jenazah itu. Ada waris, harta waris 3 dinar. Okey, boleh bayar. Baru Nabi solatkan. Lalu baginda mensolatkan jenazah itu. Kemudian datang jenazah ketiga. Mereka mohon disolatkan jenazah ini. Sabda Rasulullah SAW, apakah keadaan hutang? Mereka menjawab 3 dinar. Lalu baginda bersabda, biar kalian yang bersolat atas jenazah sahabat kalian ini. Lalu Abu Qatadah merespon, mohon solat ke atas jenazah ini wahai Rasul Allah, aku akan menanggung hutangnya. Lalu baginda mensolatkan jenazahnya itu. Hadis riwayat Imam Bukhari, ya, hadis yang ke-2286. Artinya apa? Nabi sampai dia tanya 3 jenazah. Pertama, Nabi tanya hutang. Kemudian dia ada tinggalkan waris ke tak ada, maka Nabi solatkan. Satu lagi datang ada hutang, ada 3 dinar, ya, maka Nabi solatkan. Satu lagi jenazah, Nabi tanya ada hutang tak? Tak ada, kata dia. Kemudian dia ada 3 dinar je, padahal hutangnya banyak. Nabi langsung tak nak solatkan. Maka datang seorang sahabat namanya Qatadah, wahai Rasulullah, solatkanlah.
aku bayar hutang orang. Maka barulah Nabi solatkan. Begitu. Ada 3 kategori sahabat Nabi yang meninggal, dan 3-tiganya terkandung dalam satu hadis. Artinya apa? Orang yang berhutang ni susah di akhirat. Dunia pun susah, akhirat apatah lagi. Ingat pesan pada anak-anak, ya, ada hutang, dah boleh bayar hutang belum? Dulu kau pinjam kat mak RM10, hutang hutang. Bukan mak nak ungkit-ungkit, tak. Mak nak kau jelaskan RM10. Daripada zaman kau akhir bandar sampailah kau kerja, duit minyak mak RM10, mak halal lah. Sampai raya mak halalkan, mak halal yang lain, duit hutang mak tak halalkan. Tak, tu senang je. Mak minta ganti. Ya, biar anak itu bertanggung. Bila dia boleh bayar mak, insya-Allah orang lain pun akan buat. Tapi dengan mak dia tak bayar, dengan orang lain pun tak akan bayar. Ni bukan mak kedekut, tapi nak mengajar tentang hukum syariat. Kau nak dengar tak nak hukumnya begini? Solat kau pun Nabi tak nak sembahyangkan. Seperti mana sahabat. Jadi kami ni macam mana? Habis kau berhutang, mak yang nak bayar ke? Kalau mak mampu, kalau sampailah 100,000 kau berhutang, ya? Kalau kat Bangi dulu, ya, dihutangkan ayah dia 9 juta. Bapak dia memang kaya raya, ya. Kalaulah bapak boleh kasih 9 juta dengan tutup mata gitu, adik-adik yang lain berjuta-juta. Lepas tu bankrupt, nak bayar apa? Bapak sampai meninggal, aku tak halalkan, kata 9 juta. Allahu Akbar. Cuma saya tahun 2018 tu. Jadi adik ahli lembaga tu dia cerita bab itulah. Ustaz, macam mana Ustaz, roh orang ni sama lah aja cerita tadi. Perkara yang sama saya rujuk, ya, benda itu, perkara itu. Jadi bab hutang jangan main-main, ya. Kalau kita berhutang dengan mak kita, bayarlah, ya. Balik rumah nanti mak saya hutang lagi tak? Mak buat benda tebal je. Kalau mak ada lagi, habis Ustaz, duit nanti nak macam mana Ustaz? Faraidkan. Kita hutang mak kita 10,000, mak dah tak ada. Masa mak tak ada tu, tengok ada siapakah adik-beradik yang ada, ya? Maka bagikan dengan adik-beradik, termasuk kita dapat adik. Hutang. Jangan main-main. Bila tak boleh bayar, cakap terus sama, tak mampu nak bayar mak, bagi tempoh lagi mak. Seandainya saya meninggal, saya akan bagi tahu mak anak-anak saya untuk bayarkan hutang saya pada mak. Kena bagi tahu. Ya. Ini yang kenal ni hutang bank ni. Ada 20,000, 30,000, 40,000. RM1, RM100 sebulan, RM100 sebulan. Ya. Nanti siapa nak bayarkan kalau orang meninggal? Kan ada sekarang ni, bila sejak PKP ni, ramai di kalangan rakyat Malaysia ni yang muflis, ramai sangat, tak mampu nak bayar. Dia bekerja tu, orang lain malu, ya, dengan perniagaan, dia boleh bayar hutang, dia tak boleh. Allah takdirkan dia tak boleh nak bayar. Bagi tahu perkara ini pada anak isteri, ya. Orang yang nak membayarkan tu sunat dia, yang kita ni wajib. Kita berhutang, contoh kita hutang untuk anak kita, tahu, tapi kita daripada kita, tetap kita yang wajib, anak kita tak. Kalau ayah berhutang, saya sunat saja hukumnya membayarkan. Kalau anak tak dapat bayar, bukan tugas dia bayar aku, tapi kerana kesian kat kita kat akhirat nanti. Itu saja. Jelas? Ya? Ini bab hutang lah, belum masuk bab air lagi. Ya? Ada pertanyaan ni? Ya. Okey. Okey. Okey, akad ni macam mana? Dia kira akad. Akad ni contoh, awak pinjam saya 100,000, tapi awak kena bayar 200,000. Awak terima tak? Kita pun kata terima, hutang kita 200,000. Jelas?
Jadi bunga tak kira. Itulah, walaupun kita tahu itu adalah riba. Sebab itu ibu-ibu jauhilah riba. Ada cash, ada duit, baru beli. Habis nak tunggu cash bila, kata dia. Maka hukum dari sudut berhutang dengan bank ni, kebanyakan mazhab Syafi'i tak setuju. Tetapi macam mana hari ini boleh terungkap dengan guna mazhab Hanafi, ya? Sebab ada akad-akad itu tak sah dari sudut pandangan Imam Syafi'i. Tak sah, batil. Kalau dia ada unsur riba, lagilah tak boleh. Tapi Imam Hanafi kata tukar akad dengan niat, asal saja syaratnya itu tidak disebabkan boleh batal. Macam mana? Ada beberapa perkara lah. Kalau kita belajar bab muamalat, kebanyakan mazhab Hanafi lah yang banyak membantu kita dari soal berhutang, ya, hutang dengan bank. Tapi kalau Syafi'i tak lepas kita. Sebab itu orang dulu kenapa susah nak ada kenderaan? Bukan tak ada duit boleh beli, tapi dulu jaga tentang bab hutang tadi lah. Tapi hari ni kenapa? Ada sistem perancangan. Berapa tahun boleh bayar, boleh berapa tahun, sehingga beli rumah hingga 30 tahun hari ni. Ada pula keluar terbaru ni 35 tahun. Boleh hitung ke? Boleh sampai ke 35 tahun? Ya. Dulu sampai 20 tahun je. Entah macam mana boleh naik 35 tahun. Sebab nak mudahkan orang ada tempat tinggal. Habis kalau risikonya siapa? Tak tahu lah risiko. Ya. Ada orang sanggup beli yang tanah itu 99 tahun. Ada? Nilai harga rumah, tanah, ya, sekian hari bulan, tapi kamu boleh duduk 99 tahun. Ada tak? Ada, ramai orang buat itu. Beli. Akhirnya habis umur cukup 99 tahun, meninggallah dia. Rumah tu pun kena tarik balik. Sebab nilainya sekat 99 tahun. Macam kita menyewa lah kereta. Ya. Saya sewa 10 hari, ya, dengan nilai 1,000. Cukupnya dalam setiap hari tu macam kereta kita, kan? Rupanya menyewa. Tapi tu tak jelas sewa, tahu. Ini tanah tu dikira membeli dalam tempoh. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak lulus. Tapi kenapa boleh? Hanafi. Gitulah keadaannya. Jelas? Habis tak boleh kita mazhab Hanafi? Boleh. Pada satu-satu tempat boleh kita ambil pandangan itu. Asal saja kita boleh selesaikan. Bila PKP ramai yang tak boleh ni, akhirnya nak bayar dengan apa? Muflis. Bayar sebulan 100, sampailah habis, engkau tak ada, hutang masih ada lagi, sambung warisnya 100. Keluar dapat KWSP, bayar terus. Selesai. Ya, kalau KWSP cukup tak cukup, ini KWSP dah keluarkan, ramai dah keluar. Akun apa? Akun 3, akun 2. Dah habis dah, tinggal akun 1 je. Itu pun nak korek-korek, boleh bayar tu. Jadi berhati-hati ketika nak hutang. Biar berlapar. Habis Ustaz, malulah Ustaz, anak dah 3, anak dah 5, anak dah 7, tapi masih lagi tak ada rumah. Numpang kat mak mertua dah tahun lama dah. Bila kau nak pindah, kita menyewa tak cukup duit nak sewa. Ya, orang susah ni kebanyakannya ramai anak, kan? Maka atuk kita, tapi pelik je, atuk-atuk kita sungguh pun dia tak ada tanah pun, tapi dia ambil upah, nak noreh, kat kebun orang, ambil orang. Akhirnya anak ni masuk universiti. Balik-balik anak lupakan kulit. Mai. Hantar ke Timur Tengah, ingat belajar agama bagus. Balik lupakan kulit. Ada? Aman. Jadi jangan sampai begitu. Jangan sampai lupakan kulit. Kalau mak ada, ayah ada lagi, gembirikanlah mereka, gembira. Kita nampak bukti orang yang mengembirakan orang tua ni. Contohnya apa? Macam Syed Bukhari. Syed Bukhari ni salah seorang daripada orang terkaya di Indonesia. Gaji pertama dia kasih mak ayah dia, kan? Dekat Kedah, kan?
Masjidnya bukan ada kat Kedah je, kat KL ada, kat mana-mana ada. Itulah untungnya. Ya. Bila berbakti dengan orang tua, mudah dan mudah dan mudah. Dia bukan keuntungan kat dunia. Barang siapa yang mendapati orang tuanya masih ada, ya, dan dia berkhidmat dia, syurga Allah berikan. Ya. Habis mak tak ada dah, ayah tak ada dah, boleh dapat syurga lagi? Boleh. Sedekahkan segala amal ibadah kita, pahalanya yang Allah terima, kasih mak kita. Berkurang ke pahala tu? Tak ada. Macam kita baca Fatihah atau menuntut ilmu ni, pahalanya sampai tak pada mak ayah? Tak. Ya, gembira dia, azab tengah azab ni terus ringan gitu je, terus tak kena azab. Itulah kelebihan baru menuntut ilmu. Duduk saja dengar sampai terlelap. Itu tetap mak ayah itu dapat. Dia tak kira hidup ke tak, masih dah meninggal ke, tetap dapat. Kau sedekah ke, kau tak sedekah ke, tetap mengalir ke situ. Ya. Tak perlu. Tapi kalau nak niat, lebih meyakinkan kita. Kata Imam Syafi'i, bila dia tanya kenapa engkau lafaz niat sebelum sembahyang? Supaya bertambah yakin aku niat dalam setiap aku nak sembahyang. Ya, usolli fardhu zuhri contoh. Aku lafaz tu supaya aku lebih yakin aku dah lafazkan niat tu. Artinya dalam keadaan takbir Allahu Akbar, aku dah niat sekali. Begitulah menampakkan keyakinan. Jadi soal pahala ni buat, ya. Kalau ada suami dah meninggal ni, dia tak mengalir pada suami, dia mak ayah dia. Suami niatkan, ya Allah, pada aku menuntut ilmu ni, ya, dikira sebagai jihad fi sabilillah, aku sedekahkan pada seluruh keluargaku, termasuklah suamiku, arwah suamiku, arwah anakku, tak kira, ya. Dan amnya seluruh mukmin, mukminat, muslim, muslimat, niat je. Satu yang kita sedekahkan pada seseorang, 10 kita dapat. Tapi kalau mukmin, mukminat, berapa kira kan? Sebab tu pahala kita lebih besar lebih tinggi daripada apa? Wallahualam. Tak tahu, ya? Sebab pahala tak nampak. Kalau pahala tu boleh diukur, maka gunung Uhud tu kita dah tahu dah besar dia macam mana, berat dia macam mana. Ya? Begitu katanya. Jelas? Jelas ya? Ada tanya lagi? Memberi hutang, ya. Okey. Baik. Yang pertama begini, di dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan, siapa-siapa nak berhutang, datangkan 2 saksi. Ya, ada 2 saksi. Ini Al-Quran dan surah Al-Baqarah, surah yang ayat akhir sebelum 246 gitulah. Ya. Allah kata, faktubu, tulislah. Dia bukan 2 saksi saja, tapi tulis sekali. Kemudian kasih tempoh. Berapa awak nak pakai? 100. Bila awak nak bayar? Dia kata 2 tahun lagi saya bayar. Okey. Oleh kerana awak 2 tahun lagi nak bayar, saya macam tak berkeyakinan. Boleh tak bayar bulan-bulan, tapi saya kira gini-gini, tak ada bunga. Itu bagi kita lah. Kita faham. Kalau kita letak bunga, namanya riba. Ya. Apa saja, kalau bayar lebih je dipanggil riba. Kalaulah dia jenis orang yang dermawan, dia nak bagi lebih, silakan. Tetapi kita tahu dia tu orang susah, maka tak payahlah ngada-ngada dia kata bayar lebih. Itu jadi unsur lain. Ya. Boleh tak? Contoh, awak pinjam saya 20,000, awak mampu bayar 500 sebulan, atau 300 lah sebulan, maka bayarlah 300. Dengan saya, kita kira tak ada bunga-bunga, saya kasih macam tu. Tetapi dia cakap, saya akan tulis ni setiap bulan, tarikhnya 16 hari bulan, pertengah bulan awak bayar. Boleh tak? Awak dapat gaji bila? Ujung bulan kata dia. Tak apa, awak dapat ujung bulan tak apa, saya nak 16 hari bulan je. Takut habis lah. Okey, kalau takut habis dia,
Ujung bulan tu awak boleh bagi terus ke 300. Bank in, saya kasih nombor apa semua boleh. Kita buat sistem macam bank. Inilah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Ini pinjam 20,000, gitu je. Tak ada saksi, tak ada tulis-tulis, tak ada. Ini masalah. Macam katakan pinjam 100-200 lah. Dia tak kira. Satu orang tu, jadi tak ada janji bulan dia nak bayar kan. Janji dia, bila ada duit, bayar. Lepas tu, orang tu dia rasa kan, kita patut tak kita buka. Okey. Dia tanya, Ya. Sebenarnya kita buat sistem bank aja. 100 nak pinjam je. Bila nak bayar, kita tanya dulu. Okey. Mak tak nak tulis apa-apa, contoh mak dengan anak yang senang. Atau adik-beradik. Bila abang boleh bayar bang? Abang kata bulan depan lah mak nak bayar. Berapa hari bulan tarikhnya? Wah, mak kena detail. Orang perempuan memang detail. Orang lelaki tak nak bayar. Kalau ayah ni, kalau bayar, tak bayar sudah. Itu bapa. Kalau mak tak. Ni hutang ni bapak engkau. Kau tahu tak, aku pinjam dari bapak engkau 100 ni. Dia tak bayar. Untuk je. Boleh tak kita menuntut? Boleh. Nabi pun kena tuntut. Bila nak bayar tepung? Kata orang Yahudi tu. Akhirnya Nabi gadaikan baju besi dia. Kata Sayyidina Ali, Nabi gadaikan baju besi dia kerana nak bagi makan ahli keluarga hutang tepung. Datang Yahudi bila nak bayar hutang, tergadai baju besi. Dia ada gadaian, sistem gadaian dan sebagainya. Cakap dengan anak, engkau ada apa? Kau nak pinjam 100 kan? Kau nak buat apa? Engkau ada tak sebagai cagaran untuk ini lagi orang bijak. Cagaran. Jam dulu. Jam kau beli apa? Handset lah. Cagar handset. Alamak, takkan cagar handset. Apa yang kau boleh cagar? Kak mak. Mak ni kedokut lah apa. Biar kau cakap apa. Mak ikut sistem Islam. Supaya kau tak ada. Sebab orang ni pinjam ni, dia akan rajin berbohong. Bukan suka-suka nak bohong, akan rajin. Sikit, tak ada cukup. Tapi beli kereta boleh. Handset boleh. Kasut mahal, gelang tangan nampak gitu, keting-ting-ting gitu. Tahu-tahu bayar hutang, garuk kepala, hilang. Baru minta dah hilang. Itu perangai. Akhirnya nampak kita tak ada. Raya ni dia akan cari. Waktu bila orang ni tak ada. Selamat kata dia. Rupanya kita sembunyi. Bila nak bayar hutang, boleh tak boleh. Dia ada bengang. Sebab apa? Kita nak selamatkan dia itu daripada rohnya tergantung. Ni. Sekarang ni saya tak tahulah. 100% ke ataupun 80% ke orang Malaysia berhutang. Saya tak tahu. Tapi nama je hutang, semua wajib bayar. Siapa ada duit, macam tadi sebut, ada duit tapi terlambatkan bayar hutang, hukumnya haram, berdosa. Siapa ada hutang, tak boleh pergi haji, tak boleh buat umrah, tak boleh kahwin, tak boleh buat rumah, tak boleh makan boleh. Hanya sekadar perlu saja. Untuk dihidup, untuk dicari duit, untuk bayar. Itu boleh. Ni kita buat hutang kita ni. Akan datanglah kita belajar. Sekejap kasih. Ya. Tak boleh. Dipanggil tabung haji, dia kena jumpa kepada orang yang hutang, minta tangguh. Kalau tuan pemberi hutang kata tak boleh pergi haji, dia lebih kuat daripada tabung haji. Ini bab hukum, jangan main-main. Straight. Kalau dia pergi, dia berdosa pergi dia. Dosa. Sudah. Diterima sah, hajinya sah, tapi berdosa perbuatan itu. Macam kita semayang, gunakan duit haram beli baju. Pakai duit haram, sah tak semayang? Sah. Berdosa perbuatan itu. Berat dia hutang ni. Ya jangan, tengok tu. Ya. Itulah seksa kubur ni.
Itulah antara siksa. Itu nama. Bila masuk saja, ya, orang yang berhutang ni dia seolah-olah keadaannya ini tak tentu arah, akan sentiasa menghidu haruman-haruman neraka. Itulah dahsyat, susah. Melainkan bila ada orang bayarkan hutang, terangkatlah dia. Nabi pun tak nak sembahyangkan Nabi. Kan terseksa tak? Habis kita tak tahu Ustaz, oh si fulan ni ialah orang sakit, kita sangat baik je lah. Sebab itu orang yang nak sembahyangkan mayat, sebelum sembahyang bagi tahu pada jemaah, kita bakal sembahyangkan jenazah ni. Ada siapa-siapa nak nuntut hutang? Selalu sebab keadaan itu kita minta halal. Lepas sembahyang itu minta halal. Sebenarnya tak ada kan? Sebenarnya sunat tadi. Macam Nabi tanya, orang ni hutang tak? Itulah sunnahnya sebenarnya. Allah nanti aib lah Ustaz, aib lah jenazah ni. Aib tak aib, Nabi ajar itu. Minta maaf ajar. Sebelum saya nak sembahyangkan ni, nak tanya, ada tak orang ni yang jenazah ni berhutang? Ada. Berapa? Okey, siapa nak bayarkan? Setelkan semua. Waris. Mana waris? Saya akan bayarkan. Bayarkan dulu. Kalau kata waris, kata solat dulu, nanti saya bayar. Betul dengar semua. Semua saksi. Saya akan tunggu duit tu akan serah pada semua saksi yang ada. Boleh buat. Lagi malu. Betul tak? Sebab itu ramai rata-rata imam membisukan mulut, tak nak buat seperti ini, sama ada dia tahu ataupun tidak. Kalau saya sembahyang jenazah untuk arwah ayah saya buat itu. Assalamualaikum pada jemaah semua. Saya buat dua tempat, satu kat rumah, satu kat masjid. Saya dua-dua imam. Masa tu bukan nak cakap saya ni bangga, tak. Nak bagi tahu ayah saya ada hutang ke. Nabi sebelum meninggal dunia, Nabi kata, siapa yang aku ada hutang dengan dia. Datang seorang sahabat, dulu kau masa arahkan kami untuk beratur barisan, kau pernah sebat aku. Kata, okey, balas. Aku sebat kat mana? Rasul kata, sebat kat mana? Sebab siang-siang saya. Dulu masa kau sebat ya Rasulullah, engkau tak buka baju. Aku tak pakai baju, kau sebat aku. Aku hari ni aku sebat engkau, ni Rasulullah ni. Rasul buka, sahabat kata, ganti itu kami ganti. Datang Sayyidina Ali tolak, datang Sayyidina Umar tolak. Engkau ingat ni kau siap kau jadi apa kat Rasulullah. Gitu ibarat bahasa kasar kita lah. Soal ini aku hutang dengan dia. Ni Nabi cakap aku hutang dengan dia. Biar dia buat. Akhirnya dah buka baju Nabi semua, sahabat halang ni. Belilah tu. Sahabat datang, sahabat Nabi. Dia pun buka baju dia, peluk sepuluh-puluhnya. Dia minta ampun, minta maaf. Okay. Kata Nabi, sesungguhnya jasad yang menempel pada aku, dia tidak akan terkena api neraka. Allah Akbar. Kalau perempuan boleh bagi tu tak boleh. Mana boleh. Tapi banyakkan selawat dia ibu-ibu. Kata Nabi, orang yang paling banyak selawat, dia yang paling hampir denganku. Allah. Saya sangat cemburu ada seorang ibu ni, bila dia menangis, kenapa tak boleh mimpi Nabi. Kata Habib Omar datang pada seorang perempuan dia, dah 2 hari ke 3 hari tak dapat jumpa Nabi. Habis sama jumpa Nabi, jumpa hari-hari. Bagus tanya, wahai ibu, berapakah banyak kamu berzikir pada Nabi satu hari, satu malam? 15,000 je. 15,000 je boleh dapat mimpi Nabi. Buatlah ibu. Semua teringin tak? Rosak macam mana Ustaz? 15,000 gigil tak buat. Memang mula-mula gigil. Kalau dah biasa, ambil selawat yang pendek-pendek dan ringkas. Kalau nak selawat tafrijiyah, ni bibir ni lebam-lebam macam tu, bengkak-bengkak.
Ambil ringkas, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya. Kalau nak lebih banyak, ambil simple. Sallallahu ala Muhammad, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya, baca terus. Ini apa? Kata Nabi kepada Juwairiyah. Kesnya isteri Nabi ni, Nabi sebelum berangkat pergi masjid, Juwairiyah dah ada dekat atas sejadah. Balik Nabi dah tengah hari sedikit tu, tengok Juwairiyahnya ada kat situ. Maka Nabi kata, wahai Juwairiyah, sejak bila? Sejak pagi tadi ke kau duduk sini? Nak tak aku ajarkan kau baca ini je lebih baik daripada apa yang kau buat daripada awal sampai aku balik. Maka kata isteri Nabi, bahkan ya Rasulullah, ajarkan kepada aku. Sebut engkau subhanallah bihamdi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Saya ulang, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Sebut mula-mula 4 kali lebih baik daripada kau buat ni. Maka selawat apa saja amal ibadah zikir, la ilaha illallah ke Allahu akbar ke subhanallah ke la ilaha illallah ke, belakangnya tambah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati, lebih baik daripada amal yang lain. Boleh ibu? Selawat itu juga. Saya tak banyak selawat. Maklumlah kita kadang-kadang bukan tak ada waktu, banyak waktu kita, tapi malas. Bacalah tadi. Ambil 10 kali, setiap 10 satu tu baca adada khalqi. Contoh saya baca, kalau saya lah, ya, saya akan buat 2. Yang banyak, yang khusus saya buat 10. 2 maksudnya apa? Sallallahu ala Muhammad adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Sallallahu ala Muhammad adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi. Itu. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Saya ulang-ulang 10. Ada yang khusus, saya akan baca tafrijiyah 10 di selangnya itu. Nanti selawat Fatih 10, surat Kamaliyah 10. Nanti surat ada 10. Ya, ada khusus. Supaya apa? Minta kita juga yang tak mampu seperti ini hampir juga dengan Nabi. Ya. Buat ni ada masa ke tak ada masa ke, sambil jalan ke sambil duduk ke, selawat ni ibu-ibu tetap Allah terima. Berbeza dengan Al-Quran. Kat mana-mana kita baca Quran, tapi kita baca, orang lain dengar, orang lain tak jaga adab, kita pun tak jaga adab, berdosa kita. Kita ada kedai makan, buka Al-Quran. Orang makan bukan dengan Al-Quran, makan solat mana? Berdosa orang tuan kedai tadi. Sebab fa iza quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Maka apabila dibaca Al-Quran, dengarkan baik-baik baginya Al-Quran itu dan diam. Ini baik. Tapi kalau buka selawat dan ketawa pun bisa, baru sedar Muhammad, dapat pahala. Orang buka selawat, kita tak dengar, tetap orang tuan kedai dapat pahala. Kalau Al-Quran, tuan kedai jadi bencana. Kita dengar tak banyak kedai-kedai buka. Saya cakap ni supaya jaga adab ketika membaca, mendengar, melihat. Kita tengok ni ayat Quran tu surah Yasin, kan? Letak kat tempat bagus. Cuma letak saja ke? Baca tak? Pertanyaannya. Tengok je dapat pahala dah. Baca dapat pahala lagi. Dengar dapat pahala. Orang yang mendapat ni, dia dapat berapa pahala? Bergantung pada orang yang melihat, membaca dan lihat. Itu dapat 3. Tetapi dalam sembahyang hebat. Dia baca, dia dengar bacaan dia, cuma dia tak lihat, tapi dia dapat bayangkan, melihat. Pada hakikatnya dia melihat solat-solat itu. Lebih baik. Sebab itu sembahyang ni semua komplit. Zikir ada, doa ada, tasbihnya ada, baca Qurannya ada, doa komplit dalam sembahyang tu. Sebab itulah kata Allah Ta'ala, ya,
inni anallah, sesungguhnya aku ni Allah, la ilaha illallah la ilaha illallah fa'budni, maka engkau sebutlah la ilaha illallah, bahawa Tuhan yang layak disembah adalah Allah, maka hendaklah engkau sembah aku. Maka sebaik-baik ingat pada Allah ialah dengan mendirikan solat. Sebaik-baik berzikir tu dengan mendirikan solat. Sebaik-baik zikir, baca Quran baik dah, zikir baik dah, tetapi sebaik-baiknya semua ni semua komplit dalam sembahyang ada. Itulah kelebihan orang sembahyang. Siapa nak tenang sembahyang, saya lapar nak sembahyang, siapa tak ada rezeki sembahyang. Itu jangan keluar dia. Sahabat Nabi diajarkan bumi kering kontang, tak ada satu pohon pun, kosong. Kata Nabi sembahyang, dia pun sembahyang kat kebun dia, Allahu Akbar, turun hujan, tahu-tahu besoknya besarnya tulatnya tumbuh pepohonan, maka dia pun tanam tumbuh-tumbuhan. Kita bila buah kelapa sawit dah lawas, bila tanah sawit kita dah kering, tak dibaja, solatlah, bajalah, kemudian groominglah, ambillah buah. Sebab tu orang beriman ni dia bukan saja berusaha ikhtiar, tapi dia dengan doa dan tawakal. 3 orang Islam. Usaha semayang, minta baju dan sebagainya, doa, ya Allah tolonglah ya Allah, dan lawas dah pun tawakal, Allah aku serah, aku dah berdoa padamu, aku mohon pertolongan padamu. Nak tolong alhamdulillah, tak tolong alhamdulillah, tapi aku harap dengan ihsannya bak tolonglah aku. Begitu ya ibu-ibu. Dah berapa ya? 346, sikit lagi. Jadi ibu-ibu yang berkat Allah Subhanahu Wa Taala, inilah salah satu daripada cara nak bayar hutang, nak selesai hutang senang ke? Ada tak amalan nak bayar hutang? Banyak sangat. Ya, nak bayar hutang. Amalannya apa? Antara yang Nabi ajarkan kepada sahabat yang sedang keadaan ketakutan, namanya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal, pada hari Jumaat, Muaz ditunggu oleh Nabi, dicari oleh Nabi, sampailah habis Jumaat tak ada. Mana Muaz? Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, izinkan aku untuk pergi tanya kat mana dia. Tanya-tanya, rupanya kat dalam rumah menyorok. Muaz bin Jabal ni dipanggil nanti dekat akhirat, dipanggil pemimpin ulama di dalam syurga. Dialah Muaz bin Jabal, pemimpin ulama, ketua segala ulama. Itulah Muaz. Dia kata, ya Rasulullah, beritahu aku ada hutang. Kata Nabi, bacalah. Dan soal Imran ada baca, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tunizzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Nabi kata, ajarkan pada Muaz ayat ini, tak sampai petangnya, tak sampai malamnya, dah hutangnya lunas. Hutang dari siapa? Yahudi. Yahudi kalau minta tak hutang siap lah. Itu Yahudi. Nabi pun ada berhutang dengan Yahudi. Selain daripada itu, ada doa yang Nabi ajarkan pada yang sahabat yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Biasa dengar kan? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal ghalabati baini wal fakhr. Ini salah satu. Ada lagi tak Ustaz? Ada. Baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana bil, sampai habis. Itu antara yang Allah akan cukupkan rezeki dia dan Allah akan selesaikan apa saja urusan dia. Selesaikan. Ustaz, saya dah banyak baca, nawaitu betulkan. Bukan ayat Quran inilah yang menyelesaikan, tapi Allah juga dengan berkat bacaan ini, aku mohon ya Allah, dengan berkat bacaan Al-Quran ayat ini yang datangnya daripada-Mu ya Allah, selesaikanlah hutang-hutang seperti mana Muaz bin Jabal selesai dan beberapa orang sahabat yang selesai. Ada sepagi, ada Nabi perasan pada setiap waktu pagi, lepas sembahyang aja seorang sahabat ni tak sempat doa, tak sempat zikir, tak sempat doa, lari. Sering Nabi ini nengok orang ni yang sama.
Saya tak ingat nama dia. Ya. Abu Dujannah nama dia. Abu Dujannah. Nanti tengok dekat internet sejarah sahabat Nabi Abu Dujannah. Ya, ada orang mimpi Abu Dujannah ni pakai pakaian putih, ya, serbannya melilit ini. Gitu tu. Melilit itu. Baju putihnya sampai pas betis. Ya. Bahasanya cukup halus. Orang tu mimpi. Dia kata apa? Aku dah jumpa dah Abu Dujannah. Sebab bila cerita bab ni tertarik. Ya. Akhirnya ya, Nabi perasan siapakah dia tu? Kata Abu Dujannah, kenapa dia balik? Boleh tak tanyakan kenapa? Maka kata seorang sahabat tanya, datang Rasul, dia risik-risik, rupanya Abu Dujannah ni dia ada tanah dan rumah, ada satu pokok, Allahumma shalli ala Muhammad, pokok tamar tu di rumah jiran. Tapi pokok ni condong ke sini, buahnya rampai sini. Ya? Buahnya jatuh kat depan rumah dia. Dan yang empunya pokok ni cukup kedekut sangat. Sehingga kan dia pernah mendapati anak lelaki yang kecil dia tu, anak lelaki kecil dia tu pernah makan buah ni. Lantas dia balik tu takut. Cepat-cepat kenapa? Pernah terjadi anak dia makan ni. Makan apa? Harta sebelah yang kedeput sebulat tu. Maka dia pernah nampak anak baru makan, dia korek tangan mulut anak tu sampai keluar semua apa yang ada, dan digantikan dengan jumlah yang lain pada orang yang kedekut ni tadi. Jiran rumah. Sebab tu kita ada jiran tu, tengok jiran kita ni yang jenis tangkai jering ke apa lagi, itulah ya. Ada tak macam ni? Kalau orang kampung saya tak pasti ya. Banyaknya redha-meredha. Tapi ni zaman Nabi ada macam itu. Apa terjadi? Maka Nabi dengar peristiwa ini, Nabi kata subhanallah. Hebat. Ya, balik tak sempat zikir, tak sempat doa, lari takut anaknya ambil lagi. Malah budak kecil, dia pula pun terjumpai dekat dengan rumah dia. Dia pun ngap lah. Orang kata dia takut supaya anak dia makan benda haram, dia buat begitu. Maka kedengar Nabi kata, siapa yang nak sanggup membeli dengan syurga? Jangan tahu kan, siapa yang sanggup nak beli pokok itu dengan harga syurga? Datang seorang sahabat, saya ya Rasulullah. Maka orang tu datang, boleh tak kau jual pada saya ni pokok ni? Ya, yang mana kau ni dulu kau menawarkan dengan orang ni dengan jumlah yang begini, aku gandakan 10 kali ganda. Tengok dia beli, dia dapat tawaran syurga tu. Dengar sahabat dapat tawaran syurga, dia beli dengan 10 kali ganda. Maka sukalah orang ini, ya, beli, tapi hasilnya bagi orang ni suka. Akhirnya dalam hati orang tu, alah, tak ada aku, kira pokok aku lagi. Ya, tengok jahat lah. Bila dah dibayar, besok paginya pokok tu berhenti kat rumah Abu Dujannah. Allah, berlaku ni. Ya? Maka kata mahligai orang ni nanti kat syurga ni, dia punya zamrud yang terbaik sekali, permata semua yang terbaik, kerana selamatkan Abu Dujannah. Nanti dia ada benda-benda yang komplit cerita ni. Jadi saya ambil yang setengah-setengah je. Ya? Tengok ya. Daripada dia sanggup, daripada makan, memberikan makanan haram, jangan sanggup begitu, Nabi tawarkan dengan syurga. Sanggup dibeli dengan 10 kali ganda, untungnya dapat. Ingat si kedekut tu boleh dapat pokok tu. Ya, aku dah jual, tapi tu masih pokok aku. Ya. Allah Ta'ala gerakkan pohon ini ke rumah Abu Dujannah. Tengok ya, tak ada seorang ayah pun nak bagi makan anak yang ada yang haram. Hari ini berapa ramai yang cari dengan benda haram. Alah Ustaz, saya kerja mengajar, saya mengajar sekolah Arab lagi, sekolah agama lagi, sekolah tahfiz lagi.
Tapi dalam mengajar tu ada mengular tak? Ada bohong tak? Ambil MC kata sakit, dia tak sakit, bohong berdosa. Ada tak? Akhirnya dapat duit, dia kata ini hasil halal saya, kasih anak jadi makan benda yang haram. Padahal sepatutnya engkau nya claim bukan gini, claim sikit je. Ni bohong, dapat duit daripada MC nya lain, itu belum OT nya lagi. Ada tak kita pernah buat ni? Kalau ada, bertaubatlah dari sekarang. Kalau kita boleh bayar, bayar. Ya Allah cakap tahu. Saya jumpa ada orang tanya, ya, dekat Parit Jawa, ya Ustaz, saya keliling banyak Ustaz, kasih anak saya, tapi Allah Ta'ala takdirkan saya penyakit banyak sekarang. Itu mungkin dosa saya lah. Mudah-mudahan hilang kafarah saya. 5 kali dah buat operation slip disc. Slip kena slip disc 5 kali dah operation. Sekali slip operation tu paling murah 54,000. Ya. Kaya ke tak kaya, wallahu a'lam, macam mana dia dapat duit sumber. Kali kedua slip disc, dia kata dah kurang sikit, paling sikit 24,000 kata dia. Dah itu maintain dah 24,000. Ada 50 lebih, ada 60 lebih. Ikut dia. Inilah sebelum kena seksa dekat akhirat ke apa, minta Allah selesaikan. Tapi dia jumpa Ustaz, perlu ke bayar? Awak pergi, saya kata, awak pergi jumpa tauki awak, cakap dulu saya pernah gini, banyak kali saya buat, perlu tak saya bayar? Awak nak nuntut ke saya punya bohong tu? Kalau awak bohong, kalau awak nak nuntut, saya sanggup bayarlah. Tapi tak tahulah berapa saya boleh bayar dalam sebulan. Kalau saya boleh bayar 1,000, alhamdulillah. Tauki Cina, mana aja tak bayar lah. Sama mana kita daripada Allah Ta'ala yang dulu. Lepas tak kita? Ni suami kasih makan isteri bagi makan suami, masakan. Isteri kadang tak tahu, isteri tak kena apa-apa, tak ada anak, tapi dia akan kesan pada isteri cuba melawan. Ini tanda-tanda, ya, banking sikit-sikit minta cerai, sikit-sikit minta cerai. Ada kes macam ni? Ada. Sikit-sikit gaduh, benda sikit je, masalah lipas bercerai ni, lipas pun bercerai. Allah, ada situ kat mana? Masalah kentut, suami saya kaki kentut. Dulu kentut tu lah yang membuat kita bahagia. Kali ni bila anak 10 dah kentut, membuatkan kita derita. Kerana kentut abang lah, saya sakit je, saya mungkin cepat tua. Mula dah minta cerai. Hidup berapa tahun? Dah 40 tahun, cucu dah berderet, minta cerai kerana sang kentut. Hati-hati, ya. Macam benda ni macam lucu, tapi ada. Allah. Kalau yang si suami, saya tak kenal apa, dah tua, padahal cakap betul. Allah. Ini adalah kesan bahang api neraka terkena kita. Dan kata Nabi, ketika ada orang nak baca, nak ambil wudu, ada nas, jangan kamu ambil wudu dekat laut, kerana air laut ni adalah sebahagian daripada bahang-bahang. Sebab tu kita masuk laut, kenapa panas? Tak panas sangat tak, dia macam kalau kawasan saya ribut sejuk, masuk laut dia macam adem gitu, dia kata. Apa? Bukan adem, agak okey lah, makruh kita ambil wudu kat dalam laut tu. Sebab itulah antaranya. Tapi riwayat itu riwayat hadis dhaif. Ya, saya sebut awal-awal, semua makruh mengambil wudu di dalam air, dalam laut, di dalam sungai atau air yang deras, makruh. Sekarang ni kita ambil wudu dekat shower, tak payah. Kalau kita mandi semua ambil wudu, maka sekarang jaga baik-baik, jangan sampai air yang deras seperti Nabi kata. Hukumnya makruh mengambil wudu dan air yang deras, makruh je. Tapi kalau lebih-lebih melampau-lampau, haram. Macam kita ambil wudu dekat masjid, kita cukup 3 kali, lebih punya haram. Sebab ada hak orang kat situ. Ya. Berdosa tak? Berdosa. Allah. Makan halal,
Tetapi boleh jadi haram bila dah melampaui kekenyangan. Jatuhnya berdosa sehingga tak sembahyang. Terjadi bila? Bulan puasa. Betul tak? Habis sikit-sikit haram. Bila yang halal kata dia. Kan ada orang protes dia. Kalau jumpa ustaz, nanti ustaz tu dia, ustaz ni sikit-sikit haram. Ingat ustaz ni yang keluarkan hukum. Siapa keluarkan? Allah dengan ustaz bagi tahu hukumnya. Itu pun kena tempias. Ya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Mungkin terakhir. Ya. Dan dia mungkin tak sengaja ataupun mungkin tak pasal mungkin dia ambil barang yang betul hak company lah. Okey. Terbawa balik dan sebagainya. Tak berbeza betul sebab dia adalah holder atau shareholder dalam company itu. Walaupun ada saya dapat tahu lah itu. Kalau masing-masing redha meredai tak boleh. Kalau dia tidak redha meredai tak boleh. Walaupun share dia kedai kedai benang contoh kedai jahit. Balik nak sambung kerja kat rumah, dia ambil lebih, dia tinggal je kat rumah. Ya, ibarat macam tak apa sikit kot. Katanya boleh tak ambil? Dalam perjanjian ada tak? Tak ada. Tak boleh. Dia kena pakai yang ngam-ngam dia je. Kalau dah dia terambil, wajib pulang. Tapi yang tadi bertanya tadi, kalau tadi perancangan awal, boleh tak? Kalau dia redha meredai halal-halal, memang saya nak ambil semua. Kalau saya lah, saya akan ambil banyak-banyak. So, sebab redha meredai kan. Kata maksud macam mana? Asal air mineral ni makin sikit. Kan kita dah cakap, apa? Saya ambil bawa balik, nak minum tengah jalan ke, dengan anak-anak saya minum tu. Sebab tu dia kena ada sepakatan. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kalau dah dibincang awal, kadarnya berapa. Takut nanti dengan itulah sebenarnya kita telah merugikan syarikat. Yang merugikan syarikat tu kita juga rugi. Kita ingat kita tak rugi, rupanya kita sendiri rugi. Jadi bila cerita sentuh bab syarikat ni ibu-ibunya, dia mesti ada rukun-rukun dia, ada syarat-syaratnya. Kalau rukunnya lepas, syaratnya lepas, tak ada masalah. Tapi kalau rukun tak lepas, syarat tak lepas, tunggu ke akhirat nanti. Susah bersyarikat ni. Ya, sebab kita kena mula-mula mungkin okey, lama-lama. Kenapa bila ada syarikat akhirnya? Padahal kedai jahit aja. Saya tengok bila orang kata jahit awak bagus, orang tak bagus, kedai yang sama. Apa perasaan orang yang tak bagus lagi? Padahal dia bila masuk pertandingan, dia dah tempat pertama. Tapi tiba-tiba orang ni orang kampung aja, tapi orang lebih suka dia. Ada jenis yang tu. Orang kampungnya tapi orang suka yang tu. Kalau syarikat buat betul lah, tak ada masalah. Sama je air ni. Ini banyak air. Sampai sihir menyihir. Saya jumpa. Sampai mati dia buat sihirnya itu. Allah. Allah a'lam bishawab. Itu antara lah. Tapi kalau boleh merugikan syarikat, itu dipanggil tanggung, sama-sama tanggung lah. Allah a'lam bishawab. Okey, hari ni kita berhenti awal sikit. Azan kita berhenti boleh? Lagi 7 minit lah. Azan asal ni 4-10 minit. Kalau boleh kita waktu azan tu kita dah berhenti lah. InsyaAllah. Saya bila kita belajar kitab fiqah ni akan datang, kita akan belajar bab air. Nanti kalau ibu-ibu ada pertanyaan selain daripada bab air, silakan. Kita boleh buat time mengajar tu, Ustaz, saya nak tanya sikit bab lain boleh? Tak ada. Bagi saya tak ada masalah. Cuma adabnya memang guru baru apa. Siapa nak tanya silakan.
itu over lah. Jadi bagi saya, siapa nak tanya boleh, perkenangan apa juga, tapi apa yang saya mampu jawab, tak mampu jawab saya cakap saya tak maaf, tak tahu, tak maaf. Ya, begitu keadaannya. Ada ke nak tanya tentang bab semayang? Kita belajar bab air, Ustaz boleh tak? Air itu macam senang. Saya nak belajar bab semayang ke, bab wuduk ke, boleh tak? Atau bab muamalat ke, atau bab jenayat ke? Jenayat tu fardu kifayah, kita belajar. Ya. Tapi akan jadi fardu ain bila dah ada kaitan dengan orang yang buat jenayat tadi. Macam kita muamalat, fardu kifayah. Bab muamalat ni fardu kifayah, tapi kalau dah kena kita jual beli jadi fardu ain. Jelas? Baik itu. Jadi boleh bagi tahu pada Puan Nurlina, ya, Ustaz kita akan datang, buat 2 tajuk boleh Ustaz? 1 jam atau 45 minit kita ambil bab air, 45 minit bab sembahyang, boleh? Tak ada masalah. Okay, saya, ya, macam itulah saya di sekolah dulu, ya. Dulu 25 minit je, anak murid sampai 40 orang. Awak faham ke, awak tak faham ke, tunggu periksa, baru kita nampak anak faham. Itu pun tiru tak tiru, tiru tak tiru. Bahasa Arab, kita ngajar dalam bahasa Arab, kita mantiknya, kita fiqahnya, kita tasawufnya, kita tauhidnya, semua dalam bahasa Arab. Jadi anak-anak kita menghafal, dapat hafal, dapat jawab, tak hafal, tak dapat jawab. Hafal tapi tak kena pada tempatnya, dia pun jawab dulu, kasih makan, kasihan. Ya, bagus. Tapi jangan buat kat universiti, memang tak dapat. Ya, kalau sekolah-sekolah biasa ni cuma kita galakkan. Ya, awak hafal, contoh awak hafal tajuk bab baik jual beli, awak hafal 100, yang keluar bab jenayat, tak apa, awak buat aja. Ya, kalau awak boleh buat 1 kitab lagi bagus. Ya, nanti saya boleh ajukan kepada orang lain. Begitu. Puan, cukup sekarang itu saja. Kita siap-siap untuk sembahyang. Ya. Akan datang insya-Allah banyak umur. Kita lagi ibu apa yang baik daripada Allah. Apa kurang baik daripada saya dan saya. Mohon maaf, jawapan saya tadi kurang memuaskan pada ibu-ibu. Dia boleh rujuk lagi dalam fatwa-fatwa yang mudah hari ini. Dan negeri Johor ada fatwa dia, ada dia punya laman web dia. Namanya Al-Irsyad. Tulis je fatwa Johor. Nanti ditulis kat situ dia punya tu site.gov.com gitu. Site. Jadi tulis je fatwa Johor, dia keluar macam-macam. Cuma ada sebagainya yang ada berdalil, ada sebagainya hanya fatwa. Biasanya bahasa fatwa tanpa dalil tu yang tidak diwartakan. Yang berdalil diwartakan. Apa beza warta tak warta? Warta ni kalau dia buat dia tangkap. Kalau tak warta, dia buat, kita panggil juga, tapi kita nasihat. Itu dia panggil. Ya, tak ada beza lah dari sudut perundangan negeri Johor. Ya. Kalau di warta, contoh main kuda kepang, hukumnya haram. Perbuatan tu perbuatan haram, tapi tidak wartakan. Main, awak main, kata ambil, kami rampas, kami nasihatkan pada orang yang main. Begitu fatwa yang tidak diwartakan. Kalau warta, awak buat ni, kami tangkap, kami penjarakan. Begitu. Jelas? Itu fatwa negeri Johor. Bagus. Saya bila kita berada di bawah Jabatan Agama, Jabatan Agama negeri Johor ni, semua orang Johor ni fatwanya hendaklah berdasarkan, atau perbincangan ataupun kupasan daripada ustaz itu mestilah berdasarkan dengan fatwa yang telah dijelaskan. Contoh macam adik Khairina ni kan, Johor tak keluar fatwa, tapi boleh tak kita ambil fatwa daripada kebangsaan? Boleh. Yang tak ada boleh, tapi tengok berdasarkan bagaimana. Saya lihat fatwa kebangsaan ni lebih kepada umum lah. Gitu. Maka dia keluarkan, kemudian ditulis warta tak warta, warta tak warta. Jadi bila adik Zara Khairina ni tak difatwakan, kita boleh ambil di situ lah. Tapi jika ada, biasanya bab gali kubur ni biasa tidak diwartakan. Sepanjang saya mengambil dalil gali kubur di negeri Johor ni, dia berkaitan dengan kebenaran
yang berdasarkan hukum syarak dibenarkan, boleh. Contoh nak beralihkan kubur ini ke satu tempat kampung lain sebab tanah ini nak digunakan untuk buat hab, tempat penyimpanan minyak, contoh, boleh. Syaratnya fatwa tu keluar kata mesti ada kebenaran daripada institusi kerajaan negeri Johor dan juga daripada Jabatan Agama Johor. Kemudian fatwa tu akan keluar, setelah keluar baru boleh proses tu, dan tanah tu mesti diganti sama nilai atau lebih baik nilainya. Artinya tanah tu tidak hancur, tidak kotor, tidak dan sebagainya, ikut sesuai. Kadang-kadang tanah kubur ni gabung dengan 3 kampung, 3 kampung. Itulah antara contoh fatwa-fatwa negeri Johor. Yang ada, yang lain tak ada. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi mohon ampun dan maaf dunia akhirat saya terkasar bahasa terlanjur bicara. Mudah-mudahan panjang umur kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan salat asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semua. Assalamualaikum.